Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak tengok untuk soalan trial bagi subjek AdMed, tajuk pembezaan. Okey, ini trial untuk tahun 2024. Soalan pertama, dia kata diberi Y sama dengan X tolak 5, ungkapkan Y di kuasa 2, Y per dx kuasa 2 tambah dy dx kuasa 2 tambah 15 dalam sebutan teringkas. Maka kita salin dulu soalan dia. Kita ada maklumat, dia kata Y sama dengan X kurungan 5 tolak X. So, apa nak buat? Kita kembangkan terlebih dahululah. X darab dengan 5, so dapatlah 5X. X darab negatif X dapat negatif X kuasa 2. So, ini Y dia. So, soalan kata ungkapkan yang ni, jadi kita salin dulu soalan. Sekejap ya. Sekejap, alright. Okay. So, kita ada soalan kata Y. Kemudian ada D kuasa 2Y per dengan DX kuasa 2 tambah. Kemudian kita ada dy per dengan dx, yang ni kuasa 2. Kemudian ada tambah dengan 15. Tak nampak? Tambah dengan 15. Okay, sekejap. Saya tukar warna pen kejap. Warna apa tadi? Hijau tak ada. Alright, hijau ni. Okay. Alright, so ni Y kita dah ada. So, kita cari dy dx dahulu. So, kita pun cari dy dx. So, kita nak cari dy dx. So, sini kalau X ni tak ada kuasa, sebenarnya dia ialah kuasa 1. So, 1 darab dengan 5 dapat 5. 1 ni tolak dengan 1. So, habislah. So, 2 ni bawa ke depan. 2 ni bawa ke depan. So, tolak 2. 2 tu tolak 1 kuasanya dapat 2X. Itu untuk dy dx. So, soalan pun ada tanya berkenaan dengan d kuasa 2y dx. So, kita pun cari d kuasa 2y per dx kuasa 2. Maksudnya kita bezakan lagi sekali yang ni. Bezakan 5, tak ada, kosong. So, negatif 2x beza dapat negatif 2. Jadi, kita susun balik semua maklumat yang ada. So, y, ini ialah y. So, kita tulis. So, Y ialah 5X tolak X kuasa 2. Kemudian D kuasa 2Y warna pink tu negatif 2. Kemudian tambah dy dx yang warna merah ni 5 tolak dengan 2X kuasa 2. Kemudian kita ada tambah dengan 15. Okey. Selesai masalah kat sini. So, kita kembangkan semua yang ada. Jadi, kita pun kembang 5X darab dengan negatif 2. So, kita akan dapat negatif 10X. Negatif X kuasa 2 darab dengan negatif 2. So, positif 2X kuasa 2. Kemudian tambah. Kita kembangkan 5 tolak 2X kuasa 2. So, cara dia senang sahaja. Sebutan pertama ni kita kuasakan 2. So, 5 kuasa 2 dapat 25. Kemudian 5 ni kita darab dengan negatif 2. Kemudian darab dengan 2 dekat atas ni. So, 5 darab negatif 2X, negatif 10. Darab dengan 2, negatif 20X. Kemudian yang bahagian belakang ni kita kuasa 2 kan. Tambah dengan 4X kuasa 2. Tambah 15. So, tu untuk shortcut kita nak kira kalau ada kuasa 2 lah. Kalau tak, kena buat satu-satu. Ini sebenarnya kembangan dia macam ni. 5 tolak 2X. Ada 2 kali. 5 tolak 2X. 5 darab 5. 5 darab negatif 2X. Negatif 2X tolak 5. Negatif 2X darab dengan negatif 2X. So, dapatlah macam ni. Kemudian apa nak buat? Kita pun susunlah balik. Kita susun ikut dia punya ikut kuasa. Kita tengok kuasa 2, so kita ada 2X kuasa 2. Kemudian kita ada tambah 4X kuasa 2. Tolak 10X. Tolak 20X. Okey, tambah 25 tambah dengan 15. So, 2 tambah 4 dapat 6X kuasa 2. Tolak 30X. Tambah dengan 40. Okay.
So tu jawapan untuk yang pertama lah. So ini untuk A. So jawapan A dah pun selesai. Kita cuba buat yang B. Dia kata luas bagi segi empat sama. Segi empat sama tu macam mana? Segi empat sama ialah sebuah segi empat yang semua sisinya adalah sama. Dengan sisinya ialah X cm. Luas. Luas tu apa? Luas panjang darab lebar. X darab X dah. Kat sini kita boleh gunakan simbol A sebagai area. Menokok. Menokok itu ialah meningkat dengan kadar 3 cm persegi per saat. 3 cm persegi per saat. Jadi kat sini, apakah dia punya simbolnya? Dekat sini, centimeter persegi ni ialah untuk area. So, dA. Ada per saat ialah dt. So, dA dt ialah 3. Cari kadar perubahan cc. So, kat sini cc dia kena X. Kadar tu dt. cc dx. So, soalan nak tanya dx per dt. Dia nak tahu berapa dx per dt apabila luasnya ialah 9 cm. Luas area ialah 9. Okay, so kita susun balik maklumat-maklumatnya kat bawah. So, kita ada tadi dA per dt. Dia menokok sebanyak 3. Soalan nak tahu dx per dt tu berapa apabila dia punya luasnya, areanya ialah 9. So, kita nak tahu dx per dt. Jadi, kita buat hubungan untuk petua rantai dahulu. X tu dekat atas. So, dekat sini pun ada dx. Per dengan apa tak tahu. Dekat sini dt ada dekat bawah. Jadi, kalau ikut simbol-simbol yang kita ada ni, kita ada dA per dt. So, sini confirm lah dA. Kalau atas di dA, bawah ini juga dA. Supaya nanti kita boleh potong dA tersebut. Jadi, kalau kat sini kita ada dx, dA per dt. dA per dt, bahagian belakang ni, dA per dt, kita dah ada maklumat kat situ 3. Yang tak ada, dekat depan ni, dx per dt. So, apa kaitan X dengan A? A tadi ialah luas. Apa kaitan dia dengan luas dengan sisi? Panjang darab lebar. Panjang dia X, lebar dia pun X. So, X kuasa 2. Maka kita boleh cari dA per dx. So, kita bezakan dia, 2 ni bawa ke depan. So, dapatlah 2. So, sini X. Ini kita kata area dia punya luas dia 9. Jadi, macam mana nak dapatkan X? Okay, so sini kita ada. Kan kita ada hubungan dia kat sini. A sama dengan X kuasa 2. Maka kita pun akan dapat 9 sama dengan X kuasa 2. So, kalau nak dapatkan X ialah punca kuasa 9. So, dapatlah 3 sama dengan X. So, berbekalkan maklumat-maklumat yang kita ada, kita pun masukkan dx per dA. Oh, ada masalah lagi. Kita ada dA per dx. Ini dx per dA. Apa nak buat? So, kita terbalikkan dia yang ni lah. Kalau dA per dx sama dengan 2x, dia sebenarnya 2x per dengan 1. Maka, kalau kita terbalikkan dx per dA, kita akan dapat 1 per dengan 2x. So, kat sini dx per dA ialah 1 per dengan 2x. Darab dengan dA per dt ialah 3. X tadi 3. So, 1 per 2 kurungan 3 darab dengan 3. So, 1 per 6 darab dengan 3. So, dapatlah 1 per 2. So, kita akan dapat dekat sini ialah 1 per 2. So, kadar perubahan sisi terhadap kadar perubahan, apa soalan tanya? Cari kadar perubahan sisi. Apabila luasnya ialah 9, so dapatlah 1 per 2. Okey, seterusnya kita tengok soalan masih lagi untuk soalan set 1, kertas 1. Suatu lengkung mempunyai dengan fungsi kecerunan. Okey, fungsi kecerunan. Apa itu fungsi kecerunan? Fungsi kecerunan itu ialah dy per dx. Mempunyai titik pegun. Titik pegun ni apabila dy dx sama dengan kosong. Titik pegun. Jadi, dekat sini, dy dx mempunyai titik pegun M3. M tu nilai X, itu ialah nilai Y lah. Okey, cari nilai M. Okey. Jadi, kita tahu dekat sini fungsi kecerunan dia dy dx sama dengan kosong lah. Sebab titik pegun. Ingat kalau titik pegun dy dx sama dengan kosong. Maka kita ada fungsi kecerunan X tolak 27 per dengan X kuasa 2 sama dengan kosong. Apabila X tu ialah M. Jadi kita gantikan siap-siap X ni dengan M lah.
kat sini kita boleh gantikan dekat sini M, dekat sini pun M. Jadi dia nak cari nilai M. Okey, apa nak buat? Dekat sini kita ada pecahan. Jadi yang sini, pecahan ni kita darab ke sana dan darab ke sana. So M darab M kuasa 2 dapatlah M kuasa 3 tolak 27 sama dengan M kuasa 2 darab kosong, kosong. Maka kita pindah M kuasa 3 sama dengan 27. Maka M sama dengan punca kuasa 3, 27. So dapatlah M itu ialah 3. Maka M tersebut ialah 3. Ini soalan A. Seterusnya tentukan sifat titik pegun itu. Okey, apa sifat dia? Sifat tu maksudnya sama ada dia minimum atau maksimum. So macam mana kita nak tahu dia minimum atau maksimum? Kita akan bezakan lagi sekali. So pembezaan kali kedua. Kemudian kalau kita masukkan nilai dia dapat positif, dia senyum. So sini ialah titik minimum. Kalau dia masam, so nilainya negatif, so dia masam, so kita ada titik maksimum. So apa nak buat? Dy dx tadi dekat sini, ni dy dx. Dy dx kita ada X tolak 27 per dengan X kuasa 2. Ni dy dx. Kalau nak cantik, X kuasa 2 ni kita boleh bawa naik ke atas. Kita akan dapat X tolak 27 X kuasa negatif 2. Maka kita nak mencari D kuasa 2Y per dengan dx kuasa 2. Kita beza lagi sekali. So X ni 1. Negatif 2 bawa ke depan. So kita akan dapat, darablah. Negatif 2 bawa ke depan. Negatif 27. Kemudian X tu negatif 2 ni tolak dengan 1. So kita pun selesaikan. Kita akan dapat 1. Negatif 2 darab negatif 27. So positif 54. X kuasa negatif 3. Kemudian kita nak tahu dia minimum atau maksimum. Kita masukkan nilai X tadi kita dah tahulah. Di titik dia kan. Titik M tu tadi 3. Maka kita pun masukkanlah. Kita kata pada X sama dengan 3. Maka D kuasa 2Y per dengan dx kuasa 2 ni kita akan dapat 1 tambah 54 per dengan 3 kuasa 3. Dan kita pun kira 1 tambah 54 per dengan 3 kuasa 3. Kita akan dapat 3. Kita akan dapat 3. Bila 3 dia senyum. Okey. So dia lebih besar daripada kosong. Maka dekat titik tersebut titik minimum. Maka titik pegun itu ialah titik minimum. So kalau kita dah masuk pembezaan dapat positif dia senyum. So dia minimum lah. Kalau kita dapat dan kita dapat dia negatif, dia masam. So dapat titik maksimum. Untuk menentukan sama ada dia minimum atau maksimum ada dua cara lah. Sama ada untuk nak guna pembezaan kali kedua ataupun boleh guna kaedah lakaran tangent. Alright, seterusnya. Masih lagi untuk soalan set Selangor kertas 1. Tapi ini kertas 2 lah. Selangor set 2, kertas 2. Diberi bahawa fx sama dengan 3x, 2x tambah 6 kuasa 6, cari f prime x. F prime x maksudnya sebenarnya dia nak mencari pembezaan lah. Beza. So, saya salin dulu. So, kita ada fx. Fx sama dengan 3x. 2x tambah dengan 6 kuasa 6. Okey, untuk yang ni, kita boleh guna petua hasil darab. So, kita ada depan dan belakang. Okey, untuk permulaan kita boleh buat macam ni lah. Depan dia U sama dengan 3x. Maka U prime kita akan dapat 3.
belakang kita ada V, ada 2x tambah 6 kuasa 6. Maka V prime sama dengan 6 ni bawa ke depan. Kemudian salin yang dalam. 6 ni tolak 1 kuasa 5. Kemudian beza yang dalam kurungan dapat 2. So, kita nak cari F prime X. Salin yang depan. Kemudian beza yang belakang. Kita ada 6. 2x tambah 6 kuasa 5. Ada lagi 2. Salin depan. Kita salin depan tadi. Salin depan. Beza belakang. Kemudian kita salin yang bahagian belakang. Dan beza yang depan. So, kita ada 2x tambah 6 kuasa 6 darab dengan 3. Dan kita selesaikanlah. Yang ni kita boleh darab. Kita boleh darab 3x darab 6 darab dengan 2. So, 6, 12, 36. So, kita akan dapat 36x. 36x. So, kurungan 2x tambah 6 kuasa 5. Tambah dengan 3, 2x tambah 6 kuasa 6. Kalau macam rasa agak terganggu dengan 2x tambah 6 tu, kalau tak kat sini, sini ada 2x tambah 6, ini pun 2x tambah 6. Jadi, untuk nak senang mata kita melihat, kita katakan A tu adalah sama dengan 2x tambah 6. Maka kita akan dapat 36x, sini A, kuasa 6. Tambah dengan 3. Ni kuasa 5. A kuasa 5 tambah A kuasa 6. Jadi kat sini kita boleh faktorkan. Kita boleh faktorkan 3 dan A kuasa 5. Bila faktorkan 3 dengan A kuasa 5, 36 bahagi dengan 3 akan dapat 12. 12x tambah dengan 3 ni kita dah faktorkan dekat luar. Serta ada 3 dah. So, kita ada lagi A dekat sini. Okey, so dah faktor cantik macam ni, kita masukkan balik. Bila kita masukkan balik, kita akan dapat 3. 2x tambah 6 kuasa 5. Kita masuk balik A. Nilai A tu kita masukkan balik. 12x tambah A ialah 2x tambah 6. Okey, kita selesaikan 3, 2x tambah 6 kuasa 5. Ini dapatlah 14x tambah dengan 6. 14x tambah 6 tu nampaknya macam boleh lagi difaktorkan. Kita nampaknya boleh lagi difaktorkan. So, dapatlah 3. Ni kita salin dulu. 2x tambah 6 kuasa 5. Kemudian dalam ni kita boleh faktorkan lagi 2. So, kita dapatlah 14 bahagi 2 dapat 7x. 6 bahagi 2 tambah 3. So, 3 dan 2 ni kita boleh keluarkan dia lah. So, kita 6. Kemudian belakang ni kita ada 2x tambah 6 kuasa 5. Dan bahagian belakang ni kita ada 7x tambah 3. Right? Selesai untuk soalan yang pertama. Ni dah selesai. Diberi bahawa y sama dengan 5x kuasa 2, cari dy dx menggunakan prinsip pertama. Okey, nak menggunakan prinsip pertama. Okey, saya buat kat sini tepilah. So, kita ada y sama dengan 5x kuasa 2. Bila y ni ada satu perubahan kecil, so kita ada y tambah dengan delta y. So, x ni pun akan ada perubahan kecil lah. So, kita x tambah dengan delta x kuasa 2. Jadi, ini kita boleh selesaikan. Kita boleh kembangkan 5. Sini dapat x kuasa 2 tambah dengan 2x delta x tambah dengan delta x kuasa 2.
So ni y tambah delta y. So ni kita boleh kembangkan dia. So dia akan dapat 5x kuasa 2 tambah dengan 10x delta x tambah dengan 5 delta x kuasa 2. So y tambah delta y. So kita tahu bahawa untuk nak dapatkan prinsip pertama ni, kita nak cari delta y per dengan delta x apabila limitnya delta y menghampiri kosong. So ni kita dapatlah pembezaan prinsip pertama. So apa nak buat? So kita tolak persamaan yang baru kita dapat ni dengan persamaan yang asal. So y tolak y habis, so dapatlah delta y. 5x kuasa 2 tolak 5x kuasa 2 pun habis. So kemudian kita ada 10x delta x tambah dengan 5 delta x kuasa 2. And kemudian kita nak dy dx delta y per dengan delta x. Maksudnya semua ni kita akan bahagi dengan delta x. Bahagi delta x tambah 5 delta x kuasa 2 per dengan delta x. So kat sini delta x kita boleh potong. So dapatlah kat sini 10x tambah 5 delta x. So kita nak cari delta y per delta x. Limit apabila delta x menghampiri kosong. Apabila delta x menghampiri kosong, so sini dy dx ini kita masukkan kosong lah. So kita akan dapat 10x tambah dengan 5 kosong. So dapatlah 10x. So selesailah untuk prinsip pembezaan prinsip pertama. Okay, sorry ni maaf. Kita ada silap sikit. Patut macam pelik je tadi. Ni. So kita tahu bahawa dy dx ialah sama dengan limit delta x, limit delta x menghampiri kosong lah. Okey, seterusnya soalan C. Rajahna menunjukkan satu lengkung y sama dengan 2x tolak 8 per dengan x tolak 2 dan garis lurus y sama dengan 3hx. Diberi bahawa lurus y sama dengan 3hx adalah selari dengan tangent yang pada lengkung itu pada titik R 61. So kat sini 61 dia selari dengan tangent dekat sini. Bila selari dia punya M dia sama. Okay, so sini M dia y sama dengan mx. So M dekat sini, M untuk yang garisan ni, M ialah 3h. So dekat sini M tangent apa? M tangent ialah dy dx. So apa nak buat dengan dy dx? So kita kena buat petua hasil bahagi. Petua hasil bahagi untuk kita ada y sama dengan 2x tolak 8 per dengan x tolak 2. Okay, so kita ada u sama dengan 2x tolak 8, maka u prime dia ialah 2. Dan v adalah x tolak 2, v prime dia ialah 1. So kita nak dapatkan dy dx, kita salin yang bawah, beza yang atas 2, tolak, salin yang atas 2x tolak 8, beza yang bawah 1, per dengan yang bawah kuasa 2. Okey, disebabkan kita tahu nilai x dia 6, so kita tak payah nak kembang-kembang, tak perlu. Kita terus masukkan pada x sama dengan 6, maka kita akan dapat 6 tolak 2, 2, tolak dengan 2, 6, tolak 8, 1, per dengan 6 tolak 2 kuasa 2. Maka kita akan dapat
6 tolak 2, 4. Darab dengan 2, tolak 12, tolak 8, 4. Darab dengan 1, 4. Bagi 6, tolak 2, 4. 4 kuasa 2. So, kita akan dapat bahagian atas 4 darab 2, 8. 8 tolak dengan 4 bahagi dengan 16. So, kita akan dapat 1/4. Okey, so dia punya kecerunan dia ialah 1/4. Cari nilai H. Okey, soalan kata cari nilai H. Dah agak pening dah. Mana saya nak tulis? Saya padam yang ni dulu. Okey, saya padam. Maka dia kata cari nilai H. Tadi kita tahu M tadi adalah sama dengan 3H. M untuk yang ni, M tangent dy dx tu cuma juga adalah M tangent, ialah 1/4 lah. Maka 1/4 sama dengan 3H. So, apa nak buat? Kalau nak cantikkan 1/4 tu sebenarnya dalam bentuk perpuluhan ialah 0.25 lah. 0.25 sama dengan 3H. Maka H adalah sama dengan 0.25 bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3, so kita akan dapat 1/12. H sama dengan 1/12. Mana tulis? Okay, H sama dengan 1/12. Okey, lepas tu soalan kata seterusnya, nyatakan nilai kecerunan normal pada titik R. Dekat sini, M tangent dia tadi ialah 1/4 M tangent. Nak cari M normal, apa kaitan tangent dengan normal? Kita ada hubungan iaitu M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. M1 tu M tangent 1/4. Darab dengan M2 ni ialah M normal. M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 sama dengan 4 ni bawa sana, so dapatlah negatif 4. So, soalan tanya untuk kecerunan tangent. So, kita tulislah cantik-cantik kat sini. Kecerunan tangent. Oleh sebab itu, kecerunan tangent adalah sama dengan negatif 4. Okey? So, selesai untuk 3 soalan. Terima kasih.